Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, yang berusaha Puan Siti Afifah binti Cik Ismail dan Cik Suhaimi bin Muhammad Suko, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan Perpustakaan Tunku Tun Aminah. Okay, selamat datang kepada semua penonton dalam talian melalui Facebook Live dan terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk mengikuti program Bual Bicara Sains Terbuka UTHM pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Nur Zatil Sharliza binti Mat Jalaluddin kerana sudi menerima jemputan perpustakaan untuk berkongsi ilmu dan pengalaman berkaitan sains terbuka. Okey, untuk makluman semua, Bual Bicara ini merupakan inisiatif Perpustakaan Tunku Tun Aminah bagi mewujudkan kesedaran di kalangan penyelidik dan pustakawan berkaitan pelaksanaan sains terbuka di UTHM. Ini kerana UTHM telah terpilih bagi pelaksanaan Fasa 2 Malaysia Open Science Platform MOSP. Ia melibatkan perkongsian data penyelidikan melalui platform repository yang dibangunkan oleh UTHM. InsyaAllah, program Bual Bicara ini merupakan siri pertama dan akan disusuli dengan siri-siri lain pada masa akan datang. Okey, sebelum saya memulakan sesi Bual Bicara ini, izinkan saya untuk perkenalkan penceramah pada hari ini. Okay. Dr. Nur Zatil Sharliza adalah pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains Universiti Malaya. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda dan PhD di University of Queensland, Australia. Sebelum menyertai Universiti Malaya, beliau telah berkhidmat di Akademi Sains Malaysia sebagai pengurus projek Malaysia Open Science Platform. Meskipun tidak lagi menguruskan projek tersebut, Dr. Nur Zatil telah menyumbang kepada Open Science sebagai ex-officio member of MOSP Alliance dan kemudian sebagai member of Subcommittee Guidelines Malaysia Open Science Platform. Okay. Beliau juga merupakan ahli Open Science Steering Committee dan kini beliau mengetuai Seksyen Pengurusan Data Terbuka di Universiti Malaya. Dr. Nur Zatil adalah ahli Global Young Academics Working Group on Open Science dan mengetuai projek Fair Data Stewardship Guidelines for Reproducibility in Biodiversity Research. Dr. Nur Zatil adalah ahli International Data Policy Committee, IDPC, Co-Data dan pengurus projek Open Asia Erasmus Plus bagi Universiti Malaya. Selain aktif dalam advokasi Open Science, beliau aktif dalam bidang penyelidikan khususnya Social Aspects and Governance of Emerging Technology, Food Systems and Responsible Research Innovation. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Dr. Nur Zatil Sharliza untuk sesi perkongsian dengan tajuk Inisiatif Sains Terbuka di Malaysia, Malaysia Open Science Platform. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih Puan Haryanti juga atas jemputan daripada pihak pustakawan UTHM. Okay. Izinkan saya untuk berkongsi slide terlebih dahulu sebelum saya memulakan perkongsian. Sekejap ya. Sekejap. Dia ada masalah teknikal sikit untuk perkongsian slide, bagi saya 2 minit sekejap ya untuk buka balik slide tersebut. Sekejap. Sekejap ya. Saya cuba kongsi slide daripada sini. Saya minta maaf sebab paksa guna drive. Tak berjaya nak share menggunakan cara lain. Okay. So
boleh nampak ya slide saya? Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zatil, saya pensyarah kanan dari Universiti Malaya dan juga buat masa ini di Malaysia Open Science Platform saya merupakan ahli kepada subkomiti guidelines ya, garis panduan di bawah MOSP. Jadi seperti mana Puan Arianti ada sebutkan sebentar tadi, pengalaman saya dan keterlibatan saya sebenarnya ya bersama MOSP agak lama sebenarnya sejak inisiatif ini berskala pilot. Maksudnya kita bercerita tahun hujung 2019 ya. Dan sekarang dah tahun 25, so hampir 6 tahun lah saya dah berkecimpung dengan inisiatif MOSP. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan kongsi sedikit sebanyak tentang inisiatif ini ya. Di mana saya akan bawakan perspektif apakah itu open science ya, inisiatif open science dan dari segi konsep dan juga dari segi pelaksanaannya di negara kita Malaysia ya, dari perspektif MOSP. Okey. Jadi bila kita berbicara tentang open science atau dalam bahasa Melayu kita menyebut tentang data terbuka, definisi yang diguna pakai ya, yang ditakrifkan menerusi di bawah perspektif Open Science Malaysia Open Science Platform ialah berkenaan dengan research data ya, data pendidikan, di mana apabila kita subscribe kepada inisiatif Open Science, inisiatif ini adalah untuk memastikan data tersebut boleh diakses ya, dan boleh digunakan dan dikongsi ya, dengan condition tertentu, syarat-syarat tertentu bergantung kepada jenis data tersebut. Jadi suka saya beritahulah tagline yang biasa kita guna pakai untuk open science ni ialah as open as possible and as close as necessary ya. Kerana ia mengambil kira kepada tidak semua data pendidikan boleh dikongsi secara terbuka ya. Dan ada data yang memerlukan beberapa restriction ya. Contohnya data yang melibatkan sensitivity, data personal, data pengkomersialan ataupun data yang ada implikasi ya kepada keselamatan negara. Jadi dan mengapa kita menerajui ya, menyokong atau mendukung inisiatif Open Science ialah untuk memastikan ya, untuk mempromosikan pengamalan sains dengan yang berintegriti dan memastikan ketepatan data pendidikan tersebut dalam keadaan yang terbuka ya, yang reliable dan reproducible. Okay. Jadi apabila kita nak mencapai kepada konsep as open as possible, as close as necessary, Open Science atau Malaysia Open Science Platform kita berpegang kepada FAIR principle. Ya, F kepada findable, A accessible, I interoperable dan R reusable. Di FAIR principle ialah bukan satu aturan standard yang ditetapkan oleh MOSP. Sebenarnya ialah standard global ya, antarabangsa, amalan terbaik antarabangsa yang diguna pakai oleh inisiatif Open Science, khususnya yang berkaitan dengan perkongsian data pendidikan. Jadi di sebalik FAIR principle ini, tujuannya adalah satu ya, untuk memastikan data pendidikan tersebut boleh ditemui ya, findable, boleh diakses, accessible, dia interoperable, maksudnya dari segi bila kita deposit kepada satu platform tersebut, dia boleh dibaca atau dibaca oleh platform-platform lain, okey, dan reusable, maksudnya data yang kita masukkan yang boleh diguna pakai untuk tujuan berbeza. Jadi apabila kita boleh mencapai ya, kita dalam usaha untuk mencapai FAIR principle ini, di sinilah di mana pentingnya ada peranan-peranan seperti data steward contohnya, dan juga peranan seperti kefahaman tentang metadata dan platform ya, IT itu sendiri yang boleh berkomunikasi ya, antara platform A dan platform B ya, antara satu sama lain. Jadi apabila kita berbincang ya tentang open science, ramai akan bertanya kenapa nak buat open science ya, kenapa nak kongsi data. Jadi memang
terdapat pelbagai benefit lah, manfaat apabila kita mengadvokasikan open science. Kenapa open science ini penting, khususnya dalam konteks data pendidikan. Seperti saya mention tadi, saya ada mention tentang integriti. Satu perkara yang sangat penting dalam data pendidikan ialah memastikan data tersebut dihasilkan daripada amalan terbaik, amalan yang sains yang berintegriti, dan memastikan data tersebut adalah berkualiti. Dan apabila kita kongsi, supaya ada orang luar sana boleh menilai dan mengakses, dan apabila kita boleh guna pakai data tersebut, itu adalah satu indikator yang menyatakan bahawa data tersebut adalah satu yang berkualiti. Begitu juga untuk mendemokrasikan sains. Kita berbicara tentang situasi di mana sains, data bukan sahaja menjadi hak milik kepada universiti, bukan sahaja menjadi hak milik kepada penyelidik, tapi data tersebut adalah juga sebahagian daripada hak milik society, masyarakat. Dan kenapa kita berkata berdemikian? Kerana mana-mana grant, mana-mana grant di universiti, sama ada grant tersebut mungkin ditaja oleh pihak industri, mungkin ditaja oleh pihak NGO, tapi seperti di Malaysia kita tahu kebanyakan grant sebenarnya ditaja oleh kerajaan yang menggunakan duit cukai rakyat contohnya. So kita sebagai penyelidik, kita ada tanggungjawab untuk memastikan kita ada return on investment tersebut, khususnya public investment dalam penyelidikan sains ini. Okay. Apabila saya berbincang sains, dia termasuklah social science sebenarnya, dia bukan sekadar sains di makmal semata-mata. Okay. Kita ada juga promote, open science juga penting untuk mempromosikan equitable use of data, penggunaan data yang berequity, penggalakan pembabitan masyarakat awam dalam khususnya dalam citizen science contohnya. Jadi perkara-perkara yang kita dapat lihat di bawah umbrella open science, jikalau MSP khususnya kita melihat adanya perkongsian data pendidikan, tetapi bila kita lihat dari segi broader term, perspektif yang lebih luas, open science juga merangkumi pembabitan orang awam dalam proses pendidikan itu sendiri. Okay? Dan sudah tentu apabila kita bercerita tentang perkongsian data pendidikan, kita juga nak memastikan bahawa data yang dihasilkan daripada pendidikan tersebut dapat menjadi satu evidence, bukti yang boleh diguna pakai di peringkat pembuatan polisi. Kita panggil evidence based policy making. Okay? Seterusnya adalah dari segi pengurusan pendidikan. Jadi apabila seseorang penyelidik telah menghasilkan satu data, data tersebut jika tanpa open science, tanpa dikongsi, data tersebut biasanya dia simpan dalam kocek dia lah, sama ada mungkin dalam drive masing-masing, dalam storage masing-masing, dan dia tidak ditemui, tidak boleh diakses oleh mana-mana pihak. Melainkan mungkin kalau kita cerita Google Drive, mungkin dia boleh akses lah, allow akses kepada beberapa penyidik, rakan penyidik mereka. Tetapi akses tersebut masih terhad. Jadi dengan adanya open science ini, kita sediakan satu platform supaya penyelidik boleh kongsikan data tersebut di platform tersebut, dan mana-mana penyelidik boleh mengguna pakai semula data tersebut, bergantung kepada konteks data tersebut, bagaimana persoalan pendidikan, research questions yang hendak diselesaikan contohnya. Tapi yang penting sekarang message yang saya nak bawa ialah to maximize the data utility. Jadi apabila kita kongsi data tersebut, kita nak memastikan data tersebut boleh diguna semula. Melainkan mungkin kalau kita cerita ini secara tidak langsung akan memastikan the return of public investment tersebut dapat ditambah baik, dapat dimaksimalkan. Begitu juga dengan dari segi kos, jika kita dapat kongsikan data tersebut
dengan komuniti ekosistem pendidikan ya, kita dapat mengurangkan kos duplication of research ya. Contohnya pendidikan yang berulang ya. Itu salah satu objektif utama ya, kenapa kita kongsi data pendidikan. Dan seterusnya better planning lah ya, perancangan dari segi perancangan untuk pengurusan pendidikan dan juga pembiayaan. Jadi mungkin ada penyelidik di UTHM contohnya ya, yang pernah ada pengalaman memohon dana pendidikan di peringkat antarabangsa. Ya, contohnya salah mana-mana lah ya, funder di luar negara, dan ada kebanyakannya ya, pembiaya dana pendidikan yang sebenarnya meminta penyelidik untuk menyertakan satu lampiran data management plan ya. Dari segi itu sendiri ialah satu requirement, keperluan kenapa open science tu penting ya, bagi universiti di Malaysia ya. Bukan sekadar kita bercerita tentang pulangan kepada rakyat, kepada penjimatan kos. Ia juga ya sebahagian daripada keperluan untuk kita memenuhi requirement ya, ketetapan yang telah digariskan oleh pihak pembiaya dana, khususnya di luar negara ya. Dan sudah tentu akhir sekali dari segi scientific progress, suka saya memetik satu contoh yang semua familiar lah ya, semua tahu tentang zaman masa tahun 2020 dahulu ya, ketika pandemik COVID-19 berlaku. Bagaimana apabila semua penyelidik bekerjasama, berkongsi data ya, dari segi data epidemiologi ya, public health data, supaya kita dapat mempercepatkan pembangunan vaksin ya, COVID-19. Jadi itu satu contoh yang memang cukup cantik ya, untuk menceritakan kenapa perlunya open science, bukan sahaja di universiti tapi juga untuk di di dunia ya. Okay. Seterusnya ialah berkenaan dengan inisiatif open science ya. Jadi kalau kita lihat map ya, peta dunia ni, kita dapat lihat inisiatif open science ni sangat meluas ya. Bukan sahaja di Malaysia. Kalau kita lihat, kita ada Malaysia ya, Malaysia Open Science Platform. Ada juga di negara-negara Asia yang lain ya. Contohnya ada di Thailand, Indonesia, Singapura. Saya sendiri sebenarnya sebahagian daripada ahli community of practice bagi Core Trasil ya, yang mana kami sendiri sama-sama berbincang untuk dari segi open science ya, dan khususnya dari segi open access dan juga perkongsian research data. Dan kita lihat di map sini pun ada juga inisiatif open science di peringkat regional ya. Kita ada UNESCO Open Science. Ini merupakan dokumen utama ya, pihak utama yang merajui open science di peringkat global. Dan jika mana-manalah mungkin pihak UTHM boleh melihat ya, laman web UNESCO Open Science, mereka ada publish menerbitkan satu recommendation on open science, dan di dalam laporan dan 4 tunjang utama open science dan perkongsian research data merupakan salah satu aktiviti daripada di bawah umbrella open science. Ada juga inisiatif lain ya, seperti CoData juga merupakan satu inisiatif global. Ada juga inisiatif di Afrika, the United States dan sebagainya. Dan dari segi Malaysia, dari perspektif Malaysia Open Science Platform ya, di mana apabila kita bermula pada tahun, secara pilotnya bermula tahun 2019, namun sebelum itu sudah tentu kita ada sedikit perbincangan dengan
player luar lah, orang kata player orang-orang yang aktif inisiatif yang aktif tentang open science di luar. Kita banyak berkomunikasi dengan Australia khususnya. Kita ada juga berkomunikasi dengan Kodeta dan juga dengan Jepun Jadi kita lihat open science bukanlah satu inisiatif peringkat tempatan semata-mata, tetapi ia merupakan gerakan global gerakan sedunia, di mana semua kebanyakan negara ada inisiatif open science masing-masing. Jadi apabila kita melihat di peringkat tempatan, peringkat lokal, Malaysia Open Science Platform adalah disandarkan, inisiatif yang disandarkan di bawah DSTIN, Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi, atau dalam bahasa Inggerisnya NPSTI, tahun 2021 hingga 2030, di mana polisi ini adalah di bawah kustodian Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi kalau ada sesiapa boleh baca polisi tersebut, dia ada 6 six trust dan salah satu tunjang utama adalah di bawah pembangunan teknologi menerusi RDCI, dan inisiatif yang disebutkan adalah tentang Malaysia Open Science Platform. Jadi MOSP sudah tentu ia merupakan salah satu inisiatif nasional yang menyumbang kepada anjana nasional negara kita. Okay. Jadi seperti saya sebutkan sebentar tadi, inisiatif open science di Malaysia, MOSP, adalah didukung, kita menerima sokongan daripada organisasi antarabangsa. Contohnya kita ada APEC PPSTI, kita juga ada UNESCO, European Commission dan juga International Science Council. Okay. Dan mungkin jika doktor-doktor dan tuan-tuan perempuan berkelapangan, boleh visit ke laman web MOSP, www.mosp.gov.my, di mana ini merupakan portal, satu platform yang menghubungkan repository yang ada di Malaysia. Jadi konsep, jadi platform ini sebenarnya telah merupakan satu merupakan satu deliverable, hasil daripada inisiatif pilot MOSP yang telah dilancarkan pada 16 Mei 2023 oleh Deputy Prime Minister pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof. Jadi platform ini sangat penting, dia menghubungkan repository yang sedia ada di Malaysia, dan memandangkan UTHM merupakan antara ahli bagi fasa kedua. Jadi kita pun alu-alukanlah repository bagi UTHM untuk di-connectkan, dihubungkan menerusi portal ini. Jadi platform ini tujuannya mudah je, but it's very important, sangat penting. Dia untuk gather and consolidate research data untuk one platform. Dan yang paling penting, kita allow access and sharing of the data aligned to the FAIR principle. Again, the FAIR principle konsep yang telah saya sebutkan tadi, yang merupakan best practice di peringkat global untuk memastikan perkongsian data kita menepati standard antarabangsa. Okay. Buat masa ini kita ada 10 research kategori, okay. Dan setiap research kategori tersebut ada dataset masing-masing lah. Jadi setakat ini kita ada hampir 2,700 dataset yang telah dikongsi oleh institusi masing-masing kepada dan dihubungkan kepada platform MOSP. Okay. Sedikit teknikal lah architecture MOSP ini. Seperti saya sebut, MOSP merupakan satu portal, satu platform yang menghubungkan repository masing-masing. Jadi ini bermaksud data penyidikan yang dihasilkan oleh penyelidik, contohnya UTHM, akan ada satu repository. Okay. Data tersebut akan disimpan di repository tersebut, UTHM sendiri. Dan MOSP
tugasnya adalah untuk harvest metadata. Ya, metadata bermaksud data about data lah. Jadi dia bukan dataset. Okay. So tiada dataset akan disimpan di MOSP. Dataset disimpan di repository universiti masing-masing. Okay. Dan sudah bila kita bercerita architecture sebegitu, sudah tentu setiap institusi masing-masing perlu ada satu ekosistem lah untuk membantu dari segi proses pun untuk mendepositkan data tersebut dan untuk maintain the repository tersebut lah. Di sini di mana kita ada pihak researcher, contohnya researcher sebagai mereka yang aktif dalam pendidikan, mereka yang menyumbang dataset tersebut. Dataset tersebut dimiliki oleh institusi, okay? Dan kita ada peranan data steward. Jadi data steward ni sangat penting, di mana mereka adalah individu yang akan membantu researcher, penyelidik untuk memastikan data yang dideposit, yang disimpan dalam repository institusi adalah menepati ciri-ciri prinsip FAIR yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, mungkin sedikit penerangan tentang MOSP dari segi keahlian. Dari segi tabik urus, kita ada Malaysia Open Science Alliance, di mana jika dibandingkan dengan fasa pilot pertama, dari segi now kita dah di fasa kedua. Dari segi keahlian MOSP, definitely dia dah berkembang dengan pertambahan keahlian. Dan keahlian tersebut membabitkan kementerian yang berkaitan, agensi yang berkaitan. So ada agensi-agensi penyelidikan di bawah kementerian, dan begitu juga universiti. Dan kita pun ada UTHM contohnya sebagai sebahagian daripada ahli MOSP. Jadi itu dari segi keahliannya, dan dari segi inisiatif, kita ada tiga fokus area, iaitu pertama dari segi garis panduan, kedua dari segi capacity building and awareness, dan dari segi infrastructure. Tiga perkara penting untuk memastikan pelaksanaan open science berjalan lancar. Dari segi output setakat ini, kita ada satu garis panduan peringkat nasional untuk open science dari segi public funded research. Jadi kalau dokumen tersebut boleh dimuat turun daripada laman web Akademi Sains Malaysia. Kita juga ada publication untuk garis panduan dan manual untuk Fair Data Stewardship on Biodiversity. So yang ni merupakan contoh satu inisiatif di mana kita nak menunjukkan bagaimana open science boleh dilaksanakan bagi domain spesifik area, dan pada ketika itu MOSP bersetuju untuk memfokuskan contohnya biodiversity sebagai contoh satu use case lah, memandangkan Malaysia pun kita kaya dengan biodiversity. Selain itu kita pun ada publish landscape study on open science in Malaysia. So landscape study ni was published in tahun 2020 kalau tak silap saya. Dan baru-baru ni kita ada satu landscape report on APEC Open Science Initiative. So jadi landscape study yang baru-baru ni, yang tahun 2024 ni merupakan lebih meluas lah, bukan sahaja fokus kepada Malaysia, tapi dia juga merangkumi data-data daripada APEC economies berkaitan dengan open science. Dari segi capacity building, kita ada training program data stewardship on open science. Jadi mungkin pihak UTHM pun sedia maklum yang bahawa pihak Akademi Sains Malaysia ada menganjurkan program ini, dan program latihan ini merupakan satu program latihan training of trainers dan dianjurkan secara atas talian. Dan kalau tak silap saya tahun ni sahaja dah ada 2 kohort lah yang menyertai program latihan ini. Jadi program latihan ini sangat penting untuk melatih mana-mana individu yang berminat untuk menjadi seorang data steward. Okay.
Seterusnya dari segi awareness, ada social media, ya, posting di website, podcast dan roadshow. Dan akhir sekali ialah dari segi database, ya, di mana kita seperti saya ada bentangkan sebentar tadi, di mana MOSP adalah satu database, satu portal atau platform, ya, kita sebut platform yang menghubungkan repository institusi, ya, yang sedia ada di Malaysia. Okay. Jadi saya rasa itu slide saya yang terakhir, dan jika doktor-doktor, tuan-tuan puan ada persoalan tentang MOSP, boleh ke laman web mosp.gov.my atau berhubung sendiri dengan pihak Akademi Sains Malaysia untuk perbincangan atau pertanyaan lebih lanjut, ya, tentang Malaysia Open Science Platform. Jadi saya rasa itu sahaja pembincangan saya buat masa ini. Mungkin jika ada sebarang persoalan, insyaAllah saya akan cuba menjawab okay, dalam kapasiti saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Nuzatil. Okey, Doktor, sebenarnya saya nak maklumkan kami PTTA Perpustakaan mengambil inisiatif buat jerayawara sebenarnya. Kami dah buat jerayawara bermula tahun lepas untuk create awareness lah di kalangan penyelidik di UTHM. Dan untuk makluman doktor juga, kami dah ada 2 orang lah data steward, train data steward. Daripada terdiri daripada pustakawan lah, dan insyaAllah tahun ni hari tu dah ada 2 orang lagi pergi, okay, untuk cohort 1. Okay doktor, saya ada soalan. Tadi doktor dah senaraikan universiti, institusi yang terlibat dalam pelaksanaan MOSP, dan UTHM terlibat untuk fasa 2. Bagaimana kalau ada universiti atau institusi lain yang nak sertai MOSP tu? Apa kaedah ke proses macam mana doktor? Okey, soalan yang bagus, ya. Jadi untuk mana-mana universiti atau institusi yang hendak menyertai MOSP, saya sarankan untuk berhubung terus dengan MOSP, ya, di Akademi Sains Malaysia, di mana perbincangan tersebut akan dibawa ke peringkat alliance lah, ya, untuk perbincangan tersebut supaya boleh memformaliskan, ya, pembabitan institusi tersebut dengan di bawah MOSP itu sendiri. Ya. Okey, sebab yelah UTHM dia mewakili MTUN sebenarnya untuk fasa 2. Kita ada 4 universiti bawah MTUN, UTHM terpilih. Okey, terima kasih doktor atas penerangan. Yang kedua, doktor selaku penyelidik, doktor sebagai ni dan juga penyelidik lah. Okay, saya sebenarnya nak dapatkan feedback daripada penyelidik, doktor yang dah terlibat dalam MOSP, dan Universiti Malaya adalah fasa pertama bawah RU. Doktor, macam mana dari segi how to terbukanya penyelidik untuk berkongsi data penyelidikan ni? Based on your experience lah doktor. Boleh, soalan yang sangat bagus sebenarnya. Jadi mungkin saya boleh petik sedikit daripada hasil dapatan dari kajian landscape, ya, Open Science di Malaysia, dan sebenarnya dapatan tersebut echo dengan mana-mana dapatan yang ada buat kajian tentang penerimaan, ya, dari segi perkongsian data Open Science di kalangan pendidik, khususnya di kalangan orang pendidik yang earlier career researcher, ECR, ya, kita cerita orang muda ni. Jadi memang kita nampak dia agak 50-50 lah, ya. Ada yang menerima, sebenarnya dia macam ni. Bila pengalaman saya, ya, di Universiti Malaya sendiri, semasa kita buat promosi, sama ada di peringkat roadshow, kita pergi peringkat meeting fakulti contohnya. Kita go to the extent lah sebab kita nak dekat dengan penyelidik, ya. Ada sebab-sebab utama kenapa penyelidik akan berkongsi data, ya. Contohnya saya suka guna macam ni. Kalau you as a penyelidik, you publish paper, you publish paper, and then you punya journal tu, publisher tu minta you, tanya you di mana you deposit you punya data. Jika deposit dekat repository institusi you, betul tak? So that's how kita try pancing, kita try tunjukkan kepada pendidik di universiti bahawa kita ada repository kita sendiri.
why not you first put here? Okay, betul tak? Itu cara dia lah. Sudah tentu itu yang positifnya lah, positifnya. Sebab kita nak cerita perkara-perkara lain contohnya dari segi value, dari segi ringgit, dari segi itu it's a bit far-fetched lah. That one is jauh lagi, jauh-jauh lagi. Sebab kita masih fasa pembangunan baru nak start dan kita baru nak gather kata buy in lah daripada researcher. Jadi kalau kita tanya researcher yang mungkin agak receptive, agak ni sikit, mungkin mereka takut kalau kita kongsi data tu orang lain akan ambil data tersebut. Itu memang saya rasa saya tak cerita kat sini pun semua orang akan tahulah benda tu memang ni Cuma saya akan cakap yang okay, when you deposit your data, you akan dapat DOI. Dari segi implementation ni you akan dapat DOI. Dan DOI tersebut by right integrity wise, researcher mana-mana nak guna data tersebut, dia akan cite DOI tersebut. Citation. And actually I don't remember this one, but memang ada cara di mana you boleh monitor data yang di deposit tu, siapa yang how many is being cited. Boleh buat macam tu. So that's part of it. Cuma memang you akan bermainlah dengan dua persepsi ni. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi pulang kepada institusi masing-masing, bagaimana apa approach yang you all nak bawa lah, yang kita nak bawa. Sama ada kita masih nak buat bottom up di mana kita keep on bercakap dengan researcher, atau kita nak buat top down, kita terus buat satu polisi dan mewajibkan, atau kita buat combination. Tapi efek untuk mengubah persepsi mindset itu memang it will take time lah. It will take time. Itu. Betul doktor. Memang takes time lah. Kami ni pun nak kena selaku pustakawan ni pun nak kena fahamkan juga ni Open Science, Malaysia Open Science Platform, supaya senang kita nak kerja sama-sama lah dengan penyelidik sebenarnya. Cuma kegusaran tu lah, biasanya kegusaran macam doktor maklumkan, kegusaran di kalangan penyelidik, perkongsian tu akan orang penyelidik lain akan ambil, akan guna dan sebagainya. Itu yang dia orang willing, penyelidik willing untuk share, tapi sedikit kegusaran tu menyebabkan penyelidik rasa alamak baik kita kongsi sendiri, baik simpan sendirilah, maksudnya macam gitu kan. Saya nampak juga, tapi kami pun dalam fasa masih lagi create awareness, lagipun pelaksanaan Open Science ni baru di UTHM kan. Jadi kami buat juga benchmark kat UTM, USM dan sebagainya lah. Dalam masa yang sama kami juga dalam proses untuk bangunkan garis panduan lah. Seperti yang doktor maklumkan tadi, ASM ada juga garis panduan, tapi dia fokus untuk funded research kan. Macam tu. Itulah kita mengambil inisiatif ni buat bicara ni untuk beri expert lah, orang yang pakar untuk berkongsi. Sebab kami ni pun masih belajar juga, jadi bila ada perkongsian daripada expert ni adalah pendedahan, terbuka sikit minda penyelidik untuk faham apa yang kita nak laksanakan di UTHM ni sebenarnya. Doktor, saya nak tanya di UM, kolaborasi, bagaimana kolaborasi antara fakulti dan perpustakaan? Okey. Doktor terlibat dalam UM Steering Committee. Okey, apa pelibatan perpustakaan dan fakulti? Boleh doktor ceritakan sikit? Boleh. Dari segi perpustakaan, kita cerita aspek dari segi perkongsian data pendidikan saya takkan sentuh dari segi open access dan perkara lain Jadi perpustakaan kebanyakannya mereka adalah data steward di dalam inisiatif tersebut. Maksudnya saya memegang jawatan sebagai administrator lah, lebih kepada pentadbiran. Manakala perpustakaan banyak membantu dari segi awareness dan juga capacity building, training. Contohnya di Universiti Malaya, kita buat bengkel latihan untuk menggunakan repository kita 4 kali setahun sekurang-kurangnya. Kita open. Selain tu ada juga permintaan fakulti sendiri yang personal request nak buat training kat department mereka. Jadi bergantung. Jika ada perkara tersebut, sebab kita punya data steward dekat Universiti Malaya ni bukan library 100% kita ada juga pegawai penyelidik. Kita ada beberapa penyelidik lah. Kita ada penyelidik supaya
dia ada sebab kenapa kita buat macam tu. Sebab kita nak memastikan kita faham konteks data pendidikan tu macam mana, perkongsian tu macam mana, apa sensitivity yang ada. Ya. So kita bekerjasama dari segi itulah. Jadi pustakawan membantu dari segi jawara, ya, roadshow, dari segi latihan. Dan mereka ada juga memberi latihan dari segi, ialah beberapa modul yang biasa kita buat. Core modul kita biasanya data management plan, kita buat file naming, file structure, kita buat dari segi data quality, ya, macam mana nak make sure data tu berkualiti. So yang senang kita nak review, dapat yang orang yang mereview data tersebut nanti ialah data steward. Researcher deposit, review dalam data steward. Kita akan train dulu macam mana data tu kita ada checklist lah. Kita develop our own checklist data quality tersebut. Okay. And kita buat juga modul, kita train macam mana nak guna repository. Okay. So pustakawan sangat memberikan peranan yang sangat penting dari segi capacity building tu. Sebab pustakawan memegang dari segi kekuatannya dari segi number people. Ramai pustakawan yang boleh memegang posisi data steward tersebut. It's a matter of training dan banyakkan discussion lah dengan penyelidik. Itu ya. Okay, terima kasih doktor. Wah, sangat membantulah. Kami nak nampak juga jalan nak bergerak ni doktor sebenarnya. Sebab masa yang sama kami pun dah bangunkan repository. Kita dah bangun dah platform repository, dan insyaAllah kita pun akan sign MOA dengan ASM nanti. MOA untuk harvest data penyidikan di our repository. Okay, buat masa sekarang ni kami fokus on, kami tengok researcher kami ada masukkan data penyidikan dalam Mendeley data. Open source kan. Bila kami buat carian tu, ada researcher. Bila kami tanya, researcher maklumkan adalah requirement daripada publisher. Seperti yang doktor maklumkan tadi, publisher. Tapi masa tu penerbitan tahun 2020 macam tu, kami tak ada lagi repository. Jadi penyelidik kami masukkan dalam Mendeley data lah. Untuk requirement adalah juga kami tarik, dapatkan masukkan juga ke dalam our repository. So sekarang ni kami nak menggalakkan lagi lah researcher untuk berkongsi data penyidikan, dan kami juga akan buat pilot test lah insyaAllah. Wakil dua penyelidik daripada setiap fakulti. Kami minta dia orang berkongsi untuk bila dah ada tu mungkin membuka minda penyelidik lain lah untuk berkongsi data penyidikan masing-masing. Doktor, saya nak tanya, bila doktor sebut DMP tadi, data management plan tu, itu adalah salah satu dalam RDM, research data management. Kita sentuh sikit situ boleh doktor? Boleh. Okay, so adakah DMP telah dilaksanakan sepenuhnya di UM, dan adakah berkaitan juga dengan funded research, dana awam? Boleh doktor kongsi sikit? Okay, DMP Data Management Plan merupakan satu living document, ya, di mana dia biasanya required by funder, ya. Macam saya sebutkan tadi, kalau researcher tu apply dana daripada antarabangsa, biasanya mereka minta satu DMP. Tak panjang pun, kadang 1-2 page je pada awalnya. Ya. Jadi pelaksanaan sepenuhnya di Malaysia, jika saya boleh komen sedikit lah, buat masa ni tiada. Ya. Pembiaya dana kita ialah dua yang utama ialah MOSTI dan KPT. Buat masa ni belum ada lagi. Tapi saya percaya ada discussion tentang berkenaan. Di Universiti Malaya kita belum laksanakan sepenuhnya. Kita dah develop kita punya platform untuk buat DMP secara elektronik. Okay. Jadi sekarang untuk peringkat Universiti Malaya kita ada discussion untuk untuk definisikan workflow tersebut. Maksudnya apa akan jadi apabila researcher tu buat DMP, siapa akan review, perincian tersebut. Jadi kita masih dalam perbincangan buat masa ini. Jadi Universiti Malaya buat masa ini belum dilaksanakan sepenuhnya, dan jika nak dilaksanakan saya percaya dia akan bermula dengan biasanya internal grant lah buat masa ni. Tapi belum lagi. Tapi perancangannya akan melibatkan RMC jugalah kan?
pusat Betul, IMC sangat penting. sebab dia yang mengawal menguruskan geran kan doktor kan? Dia boleh, IMC tu penting dan data steward mungkin boleh jadi expert kepada DMP tersebut. Okey. Ya. Kita tengok ada tak soalan di Facebook. Kiranya ada. Tak ada rasanya soalan di Facebook. Rasanya pelaksanaan Open Science ni dia melibatkan semua pihak kan doktor, bukan setakat perpustakaan saja. Kita melibatkan penyelidik, kita melibatkan fakulti, RMC, arahan daripada top to down kan untuk kita melaksanakan Open Science ni. Sebab Open Science ni dia tak baru. Dia dah lama tapi baru bagi certain di Malaysia lah. Betul tak doktor? Betul. Ini pun kita nampak bila COVID berlaku. Okey, tu yang kita nampak, perkongsian data tu amat penting lah. Ada juga data yang boleh dikongsikan secara terbuka. Doktor cakap tadi ada yang sensitif, tertutup, kita tak boleh kongsikan. Doktor, saya nak tanya untuk MOSP ni, dia harvest, MOSP harvest metadata. Okey, jadi tidak jadi kesalahan lah kan sekiranya penyelidik akan simpan di repository institusi tapi embargokan data penyelidikan tu. Embargo, boleh? Embargo. Jadi adakah compulsory pada MOSP should have bila nak tuai, bila nak harvest kena ada research data tu. Macam ni doktor? Alright, so konsep dia ialah data tersebut dimiliki oleh institusi. Ownership belong, benda tu kena spell out lah dalam polisi atau garis panduan tingkat institusi ya. Jadi bila spell out benda tu, itu bermaksud data tidak dimiliki oleh MOSP. Ya, dia hanya harvest metadata. Jadi kalau embargo, restricted access, whatever lah yang tu ya, dia tidak punya kesalahan kepada penyelidik. Ya. Jadi patah balik kepada RDM practices yang kita sebut tadi ya, Research Data Management Practices. Jika kita betul-betul ikut susunan step by step tersebut ya, penyelidik akan define ya, cakap spell out data tersebut ada sensitivity atau tidak. Embargo macam mana? Daripada mula penyidikan tersebut, dari segi fasa perancangan lagi, di mana the first version of data management plan tersebut. Itu sepatutnya lah the ideal situation of RDM practices. Jadi menjawab persoalan, tidak menjadi masalah. Masih boleh deposit kepada institusi, okay. Dan data steward yang akan dilantik oleh UTHM contohnya akan berperanan untuk allow lah metadata kita sebut metadata untuk di-harvest daripada institusi ke MOSP. So it's only metadata. So kalau kata saya orang luar, saya pergi MOSP punya platform, saya search data tersebut, saya klik link tu, dia akan directkan saya kepada institusi repository. Dia bukan saya boleh download file daripada MOSP. Macam tu. Okey, sebab saya juga nampak selain RU kita ada institusi lain kan, agensi lain. Ada RADAS dan sebagainya kan untuk perkongsian dalam MOSP. Nampaknya macam tak ada soalan lagi ni. Semua masih macam, okey ni first buat bicara ni, soalan masih belum ada lagi ni doktor. Okey, rasanya kita dah sampai ke penghujung lah. Saya pun tak ada soalan. Nanti kan lagi deep kan, lagi orang tak faham. Kan doktor, saya sebenarnya nak buka setakat surface je dulu. Surface berkenaan dengan data penyelidikan, berkaitan dengan MOSP sebab kita dah masuk dalam fasa 2 kan, UTHM dah fasa 2. InsyaAllah akan ada series terusnya lah lagi. Kita akan panggil expert panel lain lah. Untuk series terusnya. Terima kasih doktor atas perkongsian dan semoga perkongsian ni dapat memberi manfaat lah kepada penyelidik dan pustakawan berkaitan dengan sains terbuka di UTHM. Sebelum saya akhiri, saya mohon warga UTHM yang mengikuti kami secara dalam talian untuk mengisi borang kehadiran di ruangan chat, link kehadiran untuk dapatkan jam khusus. Dan saya nak war-warkan juga, besok PTTA akan mengadakan
majlis perasmian penutupan bulan perkhidmatan penyelidikan 2025 bertempat di Big Stage Aras 2 bermula 8.30 dan akan dirasmikan oleh Timbalan Naib Chancellor Penyidikan dan Inovasi, Profesor Teknologi Dr. Rabiah binti Ahmad. Saya mengalu-alukanlah menjemput semua warga UTHM untuk hadir bersama-sama untuk untuk meraihkan majlis tersebut. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Nur Zati Shaliza kerana sudi berkongsi berkenaan dengan inisiatif Sains Terbuka Malaysian Open Science Platform pada pagi ini. Terima kasih Doktor, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.